Ya. Apa cara pun aku nak robot Android tu dengan kertas pelan dibalik ke tangan Ramatan. Faham? Aley! Angin kuat benar. Salam Malaysia Madani. Rakyat jelata, baik T20, baik B40. Semuanya merasa sengsara yang sama rata. Dek kerana ekonomi yang sangat tenat nyawanya. Jangan risau gundah gelana. Kami ada ubat penyembuhnya. Ekonomi kita perlukan revolusi. Revolusi bermula dengan teknologi. Teknologi berupa seperti manusia. Manusia besi, berisi akal dan rasa. Aley! Polly? 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 Rantai tu? Rantai ni? Saya jumpa waktu kemas bilik Polly. Oh. Ayah, kasih tinggalkan cinta untuk ayah. Apa yang anda baru tonton ni adalah video terakhir bekas pekerja kami. Allah Yarhamah Kasih binti Ramli. Kasih. Aset paling berharga di amal ujian kami. Tapi sayang sebab bukan saja dia dah belot kepada Ramatan, tapi dia juga dah belot pada negara kita. Semasa dia bekerja dengan kami, dia telah mencipta satu robot Android pintar bersama kami. Android pertama yang ada akal, ada rasa. Tapi pembelot tu dah bawa lari hak kami. Android tu adalah harapan ekonomi negara kita ni. Android tu bernama Cinta dan sekarang dia berada di tangan warisnya. Cinta? Ya, Polly. Letak kamera tu dekat situ. Baik, Polly. Pasang kamera terus. Baik, Polly. Kejap lagi kita mula. Baik, Polly. Kalau ayah nak buat patung kulit ni, Kasih nak buat robot. Nanti robot tu boleh jaga ayah. Bila Android itu kembali ke makmal kami dari satu kecerdasan buatan AI Android yang unik ini, kilang kami akan buat ribuan lagi AI yang akan bantu ekonomi negara kita ni. Percayakan kami. Rakyat akan rasa manfaat revolusi AI ini. Terima kasih. Polly, saya dah bersedia. Bersedia untuk apa? Untuk buat persembahan wayang kulit dengan Polly. Apa tujuan kau nak buat persembahan ni dengan aku? Tujuan? Saya tidak diberitahu tujuan persembahan ini. Tetapi, mengikut status Polly sebagai dalang wayang kulit terakhir dunia,
Mungkin AI Android ni boleh teruskan legasi ayah. Nanti ayah boleh teruskan seni wayang kulit ayah. Tak. Aku tak terima kau buat semua ni. Aku cuma nak kau bersama dengan aku. bersama untuk Kita mula sekarang. Aku nak tengok kalau betul kau ni berseni macam aku. jadi Pok Lee nak uji saya. Riwayat berakhir kasih anakku, riwayat berakhir seni nyawaku. Sudah terpisah irama dengan lagu, kapar belayar sudah dilabuhkan sau. Asal debu kasih pulang ke debu, baik tegak bertimpu dari rebah merempuh. Kecek aku masuk bertanya, jadi menjawab bagi tahu aku, nasihatkan aku. Temu hulu hilir menyusul, adat hidup temukan mati. Jangan tuwe dok nengusugol, adat wira harus teruji. Kamu nak cinta bukan? Betul. Cinta? Ikut tuan sebenar kamu. Cinta sedia terima arahan Ramadan. Terima kasih, Pok Lee, sebab memudahkan kerja kami. Tapi ada satu benda yang kami perlukan dari Pok Lee. Arwah kasih ada tak dia tinggalkan kertas pelan untuk buat cinta ni?